Hai, Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dalam channel Faiz Ghani. Hari ni kita buat satu lagi vlog. Kita nak keluar pergi cari beberapa barang keperluan. Sebab hari ni kita seharian lah kita kat rumah. Memang duduk sesaja je, rehat kat rumah. Jom guys saksikan vlog harian kami hari ini. Khusus untuk tatapan anda semua. Memang terbaik. Boh. Oh yes. Love sekali. Okay guys, mula-mula kami nak pergi buang sampah dulu guys. Terbaik boh. Sekarang tengah hujan guys. So kami, that's why lah kami ni macam malas-malas je nak keluar. Tapi kena keluar jugalah guys sebab ada beberapa benda kita kena settle. Jom. Nak pergi buang sampah jap. Abi, lagi mana Abi? Tak tahu lagi. Jom. Ikut papa mama. Hari ni kami santai-santai je guys. Sebab hujan daripada petang lah. Daripada start pukul apa ni hujan? Lebih kurang dalam pukul start maghrib pukul 11 lebih. Pukul 10 pagi lah. Pagi. Lepas tu hujan start pukul apa? Tengah hari kot rasa. Tengah hari lah. Sebelum Tuhur hujan. So hari ni memang kami betul-betul santai-santai je guys. Okay, jom saksikan vlog kami hari ni. Stay tune, terbaik. Baby, hari ni baby rehat je kan? Hari ni aku rehat je. So bila nak study? Exam dah dekat dah. Terbaik boh. Kena study tau. Okay. Tahun ni kena keep it up. Don't give up, okay? Terbaik. Jom. Guys, korang macam mana guys? Hari ni hari Ahad 19/4 2026. Petang ni memang belah Kajang Bangi guys, memang hujan guys. So korang, apa korang punya aktiviti hari ni guys? Kalau boleh share dalam ruangan komen guys. Sekarang kami sedang menuju ke Bandar Tun Hussein On. Jarak daripada Kajang lebih kurang dalam less than 10 km lah. Lebih kurang dalam 5 ke 6 km. Sebab selalunya memang kami antara tempat kami lepak lah. Sebab dulu memang kami belah sana kan guys. So situ antara tempat kami lepak lah. Suhu dekat area Kajang Bangi ni dalam 26 darjah Celsius guys. Sejuk guys. Tak payah pergi Cameron guys. So apa korang punya aktiviti hari ni guys? Sila share ruangan komen guys. Kami sebenarnya banyak plan hari ni. Nak pergi situ, sana, sini, sinun. Dan sekali tak dia petang je guys boleh keluar. Sebab semalam pun saya kerja sampai pukul 5 petang. Lepas tu balik. Kan semalam saya ada buat satu video vlog. Siapa yang belum tonton lagi vlog semalam yang kami pergi dinner dekat restoran Masjid Gitar dekat Bandar Baru Bangi, sila tonton guys. Sambil korang tonton tu, sambil tu minta tolong guys, sila share. Kita kasih viral guys. Memang 100% halal Korean street food guys. So kalau sahabat-sahabat yang belum lagi tonton video itu, sila pergi dekat playlist kami, dekat Family Travel. Kami ada buat video itu semalam. So hari ni konten kami ada vlog apa aktiviti kami lakukan pada hari Ahad hari ni 19/4 brunch. Iaitu kita breakfast dengan lunch. Agak lambat jugalah. Tapi kita brunch kat rumah je tadi guys. Sebab mama ada buat ni guys, nasi goreng yang sangat padu guys. So ini antara kami punya aktiviti hari ni lah.
So hati-hati guys, sebab sekarang ni masih lagi hujan guys. So kereta banyak guys. Satu lagi jalan licin guys. So hati-hati guys. Sekarang ni kami tengok YouTube daripada Bro Pikin Ibrahim. Okay, kita punya aktor kan. So beliau pun hampir setiap hari beliau ada keluarkan konten-konten vlog berkonsepkan family santai-santai. So kami macam agak teruja guys. Kita cubalah ke arah tersebut kan, sebab kita nak santai je guys. Kita buat vlog ni, kita bukan untuk mencari populariti, kita bukan untuk cari keuntungan. Kita just buat vlog ni macam satu cara lah untuk kita untuk family bonding. So kalau korang tanya kenapa kita tak aktif dekat platform yang lain tu, platform yang lain kita ada aktif juga, tapi kita buat lebih benda-benda lain macam short-short untuk tunjuk makanan ke, tempat-tempat yang kami pernah staycation ke, macam tu. Tapi untuk buat secara real video, kami masih lagi fokus pada YouTube ini guys. Sebab macam tadi kita dah cerita, family bonding, dan juga kami rasa dia lebih dekat di hati kami guys. Tapi untuk YouTube ni alhamdulillah kita dapat sudah monetize. So harap sahabat-sahabat fahamlah kenapa kami fokus sangat untuk YouTube ini. Kita buat ala-ala vlog macam tu guys. Mungkin lagi 5-6 tahun lagi kita boleh tengok macam mana Alfa daripada kecil, lepas tu Alfa dah besar nanti. So kita tengok macam mana. So satu kenangan jugalah, macam album jugalah untuk kami. Okay guys, terbaik boh. Satu lagi saya nak ucapkan kepada yang dapat tawaran haji sebab katanya dah start dah. Kita punya jemaah Malaysia dah berangkat dah ke Tanah Suci Mekah. Kami keluarga Faiz Ghani mengucapkan selamat berangkat. Moga mendapat haji mabrur. Terbaik boh. Guys, alhamdulillah guys, kita berjaya parking dekat Ion Mall Trust Selatan ni, dekat tingkat atas guys. Dan guys, masih banyak kosong guys. Tak tahu nak cakap apa. Okay ni guys, suasana pada petang ni guys. Okay, so kami dekat aras rooftop. Hai guys, sekarang ni Alfa order makanan nasi bento ikan salmon. Dia ada ikan salmon. Dia ada. Jom saya makan. Jom. Bismillah. Bismillah. Nasi ikan salmon tu sedap. Dengan mayonis susu pun sedap. Lepas tu ada mocing. Mocing dia sedap. Lembut. Rasa kacang. Baik bah. Okey, untuk saya order nasi putih dengan daging dendeng ketagih. Okey, jom try. Ni kita beli kat mana? Okey, untuk ni kita beli dekat bahagian Ion Mall. Cuma dia dekat bahagian makanan yang dah tersediakan, dia punya food court dia. Okey, kita beli yang simple-simple je sebab kedai lain banyak yang crowded. So kita tak nak menunggu lama-lama, jadi kita beli yang ready siap dah semua. Dan kita boleh panaskan dalam microwave je. Terbaik. Okey, jom kita rasa. Okey, ni daging dendeng dia dengan nasi. Ni telur sikit. Lepas tu dia ada bagi sambal. Sambal macam sambal penyet apa dah. Bismillah. Daging dendeng dia full flavour, rasa rempah dia terbaik, memang sedap. Dan daging ni pun dia masak lama, jadi lembut kan, very lembut. Korang boleh tengok ni. Pedas tak? Pedas ni engam. Daripada 5 pedas dia? Daripada 5 saya boleh bagi 4. Memang pedas. Sambal dia pun sedap. Sambal ni Sama-sama belacan dia? saya rasa macam sambal penyet ke. Pedas? Dia ada pedas dan sweet. Memang sedap. Terbaik bah. Ada ambil ni guys, nasi lemak ayam. Ayam dia tengok guys, memang
dia punya portion dia memang ayam tu sangat besar kat dia punya saiz dia. Bagi ni sambal nasi lemak, ada timun, ni nasi lemak dia, and then dia bagi juga telur goreng, telur mata, and then ni guys ada ikan bilis dan juga kacang. So kacang saya tak ambil guys sebab saya lauk guys. Overall pada saya, pada segi nasi lemak pun dia punya sambal dia tidaklah begitu rasa nasi lemak, dia punya sambal tu. So agak mungkin 1/5 dia punya kualiti dia. Okay, sekarang kita nak cari apa? Matematik. Buku matematik sebab hari tu salah beli darjah 2 punya. Ni darjah 3. Ni kita beli ni. Oh, nak yang macam Melayu je. Nama ni tu tu. Cakap. Ni kita sekarang kat mana sekarang? Okey guys, sekarang ni kita dekat Popular. Kita nak beli buku matematik apa? Terbaik, boh. Okay guys, alhamdulillah guys, kita dah settle aktiviti hari ni. Tadi sempat singgah dekat Ion Ceras Selatan. Kita ada beli beberapa keperluan lah, seperti tadi ada beli buku latihan matematik untuk Afa. Lepas tu kita dinner kat sana. Lepas tu ada beli pakaian lah, ada beberapa pakaian untuk Mama, saya dan juga Afa lah. Okay, sekarang kita tunggu Mama dekat kedai Speedmart beli sedikit lagi barang keperluan. Lepas tu dah habis lah. Thank you guys kerana tonton vlog kami hari ini sehingga ke akhir rancangan. Jasa anda sangat-sangat kami hargai. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Terbaik boh.